bajet tahun lalu menumpukan kepada membela rakyat dan mensejahterakan negara sejajar dengan usaha Perdana Menteri memperkenalkan dasar transformasi nasional. Sempena bajet 2013 ini, kita selami apa yang diharapkan oleh rakyat Malaysia. Kalau boleh saya nak besarkan kedai saya lagi dengan segala kemudahan yang kerajaan bagilah melalui skim pinjaman yang tak payah nak interest tinggi-tinggi pada orang yang berpendapatan rendah. Sebab sekarang saya rasa daripada segi kalau kita buat loan bank ke apa ke semua interestnya terlalu tinggi. Interestnya lain, cas pada surat-surat saman tu lain. Lepas tu pada saya lagi kalau daripada segi bajet ni tentang perumahan tu penting untuk orang yang berpendapatan rendah lah sekarang. Sebab rumah tu penting kan. Kalau boleh saya macam mana saya nak cakap saya nak lagi tak naklah orang kata bagi rumah harga murah tapi tak selesa. Bukan nak selesa macam rumah banglo besar ke apa, tak, maksudnya yang bersesuaian lah. Sebab kita tengok dengan keadaan sekarang dengan susah saya nak cakap. Bagi rumah murah tapi keadaan rumah tu tak selesa macam tu. Tu tak bagus juga macam tu kan. So dengan bajet kerajaan ni kita nak yang dipermudahkan pada orang yang kurang berpendapatan lah. Maksudnya berpendapatan rendah. Sekarang sekolah punya budak-budak sekolah, kalau dia orang bagi bantuan, bagi dia orang terlebihkan susah sekarang dia orang. Macam itu bantuan saya suka. Lagi satu, kereta minyak semua sekarang jangan bagi naik lagi macam itu sudahlah. Kan kerja susah-susah punya orang macam kerja pengkuli, dia orang kan susah. Lepas satu lagi, di BGL punya rumah dia orang bagi sewa sekarang, suruh dia orang beli. Dia orang beli tapi macam tak ada suami punya orang kan, susah. Karena dia orang suruh beli RM45. Kalau bayar macam kira dia orang bulan, suruh bayar, nanti beli sewa macam itu. Sukalah macam kita orang macam itu, senang lah. Itu yang minta itu je lah. Macam dia orang nak baca college kan, kalau dia orang minta bantuan college kan, dia orang nak pergi. Macam itu susah-susah dia orang nak baca. Bagi macam itu je lah, minta dengan dia macam itu je. Saya sangat mengharapkan belanjawan yang akan dibentangkan besok hari akan memperbaiki lagi jalan raya yang ada di Sabah dan mengurangkan harga barangan yang semakin naik pada saat ini. Itu harapan kita. Dan akan dapat menolong lebih banyak masyarakat terutama di luar bandar yang berpendapatan kecil supaya mereka juga dapat menikmati kehidupan yang lebih seimbang dengan setiap orang di Malaysia. Barangkali jalur lebar yang sudah ada di Semenanjung ini akan diperluaskan lagi di Sabah. Ya, supaya semua penduduk kita akan dapat menikmati dan berhubung dengan dunia luar dengan lebih baik seperti yang ada di Semenanjung. Yang mustahil sangat masalah permit. Kalau ada misal kata keluarkan individu, senanglah kita buat itu kan. Yang kedua, masalah gas. Gas ni ada yang sebahagian macam di Kampung Baru, okey. Kalau macam di Jalan Ipoh tu, okey. Tapi tempat-tempat lain tu kadang-kadang sekejap je dah habis. Itu masalah minyak lah. Saya harap stesen gas ni perlu diperbanyakkan. Kalau boleh setiap stesen tu perlu ada gas lah. Bajet 2013 nanti saya harapkan kerajaan akan beri tumpuan kepada kawalan kenaikan harga barang, bukannya rumah dan tanah, dan mengatasi masalah pengangguran di kalangan graduan IPTA. So bagi pandangan saya, tumpuan utama yang diberi penekanan sekarang adalah masalah pengangguran di kalangan graduan, di mana graduan lepasan diploma dan graduan lepasan ijazah dijangka mengalami kadar pengangguran yang tinggi, kurang daripada kenaikan peringkat umur daripada 58 kepada 60. Ini mana peluang pekerjaan yang ada sekarang ini akan terhenti untuk sementara waktu, so kerajaan harus memfokuskan kepada bidang itu. Ia akan diketahui selepas Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan membentangkan bajet 2013 di Parlimen pada besok petang. Saya Nora Mahpar melaporkan untuk BH Online.